Kau diamlah. Hei! Kau tak ada kena-mengena dalam hal ni. Mestilah kau ada kena-mengena. Ni kan restoran kita. Kau ni pahal Atau kau pun memang bersebahat dengan dia untuk jatuhkan imej Shalom Mas? Apa kata saya share rakaman CCTV semalam dalam grup? Jadi semua orang boleh jemput tengok. Taufik! Taufik! Apa yang kau buat ni? Macam mana kau boleh letak ripas dalam makanan tu? Saya tak bersalah, saya cuma ikut arahan. Jangan buat pengakuan bodoh, Taufik. Tapi you yang plan semua ni kan? Taufik, you fikir you tuduh I boleh selamatkan you ke? Jangan buat drama murahan lah dekat sini. Tapi itu kebenaran dia. You yang suruh I sabotage makanan Jasmine. Mona, betul ke apa yang Taufik cakap tu? Sis Chef, you kenal I kan? Takkanlah I nak buat benda macam ni. Ni semua konspirasi untuk jatuhkan I. Konspirasi? Habis tu rakaman CCTV tadi tu apa? Tak cukup jelas lagi ke? Fine. I mengaku I salah. Tapi untuk jaga reputasi Harum Mas, Jasmine tak layak kerja kat sini. Jangan nak putar belik, Mona. Kau buat semua ni sebab kau jealous dengan si Jasmine kan? Kau makin hilang pengaruh sejak Jasmine kerja dekat restoran ni, kan? Yes. Memang. Semua orang nak dengar cakap Jasmine. I ni managing director dekat sini. You semua sama macam dia. Duduk bawah tapak kaki I. Sedar sikit, level korang tu dekat mana? Cukup. Seharum bunga Jasmine